Filem Malaysia memang tak nak kalah. Ni keluar pula cerita baru, Tarung. Pelakon-pelakon ni semua hero-hero hebat Malaysia. Adi Ashraf, Mirul Aiman, Ami Anaf, Zul Arifin dengan Bron Palare pun ada. Tengok poster pun aku dah excited macam gempak. Ini kan pula dia punya trailer. Jom kita tengok sama-sama. Okay. Marga ibarat sebuah bahtera yang besar. Walau apa pun terjadi, kita tetap saudara. Kita ini keluarga Marga. Kalau kau ataupun yang lain-lain ni nak sangat kursi ni, kalahkan aku dalam tarung. 3 fight. Kau menang semua, 100,000. Aku bukan ayam sabung kau. Mana Encik Badrul? Fighter dia dah sampai ni. Kau masuk tarung, fight untuk Ayah Bad. Kau dah gian nak bunuh orang balik ke apa? Orang yang nak menang, dia tak tengok benda lepas. Kau berlawan balik. Itu je yang aku boleh buat untuk dapat sebanyak ni. Aku lagi rela mati. Tu kali sial tu. Bila aku naik nanti, orang yang pertama aku keselesaikan. Game aku tak sehalus engkau. Buktikan yang kau layak. Kau tu pengecut. Setiap kali kau buat salah, kau lari. Not bad. Dekat trailer ni dia punya cinematography pun dah nampak cantik. Lepas tu dia punya runut bunyi, dia pandai buat satu trailer yang buat kau orang rasa macam nak tengok. Ami Anaf, Adi Ashraf, diorang kan dah pernah berlakon dalam cerita-cerita lawan macam ni. Aku dapat rasakan cerita ni takkan mengecewakan kita. Cerita ni akan bermula dekat wayang pada 7 Mei nanti. Jom ramai-ramai kita pergi tengok cerita ni. Let's go! If korang dah tengok trailer ni, nanti korang nak bagi pendapat korang, korang boleh komen kat bawah. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Bye.